Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni saya mau buat Eco Shop haul lagi. Sebab tadi saya dah pergi dekat Eco Shop di Sulaman. Kedai ni baru buka tau guys, saya biar pula tudung. Eco Shop dekat Sulaman baru buka, so saya pergi sana tadi. Kebetulan saya pergi beli barang basah lah dekat pasar sana kan. So Eco Shop tu berdekatan dengan pasar tu, jadi alang-alang saya pergi Eco Shop tadi lah. Harga dia still sama, RM2.80. And then sana punya Eco Shop sangat-sangat luas. And then dia punya barang-barang tersusun. Okay, sebelum ni saya ada buat vlog dekat sana. So nanti saya akan buat vlog tu dulu, baru saya akan post ni lah. Okay, so tadi saya berhabis dalam RM60. Main ambil-ambil je. Okay, ini adalah barang-barang yang saya beli. Satu bakul besar juga ya guys. Sebab saya beli satu bakul besar juga ya guys. Sebab tadi saya main ambil-ambil. Sebab dia punya susunan dia tersusun, barang-barang dia tersusun. And then senang lah mau nampak barang tu, barang baru, barang lama. Okay, so tadi ada juga beberapa barang yang diperlukan juga lah untuk rumah ni. Jadi saya belilah, sebab tadi saya berpecah sama husband saya. Husband saya pergi set sana, saya pergi set sini. Macam tu lah. Kira kita orang berpecah. Jadi apa namanya ni, cepatlah, tidak buang masa. Begitu. Okay, so jom, tanpa membuang masa kita tengok barang yang saya beli. Okay, so barang first yang saya beli, okay, yang ni pun barang yang sangat diperlukan untuk rumah. Okay, saya dah beli satu ni dekat Mr. DIY lah. Dia sekali penyapu sama yang menarik air tu. Tapi tak berapa habis pakai dekat Mr. DIY itu. So saya beli yang macam ni lah. So untuk tarik air masuk dekat lubang. Jadi taklah bertakung air kan. Dia panjang macam ni je. Okay, dia boleh cabut sini. So kalau macam dah tahan, kamu boleh gam ataupun kamu paku sini lah, skru di sini supaya dia tahan, tak tercabut kan. Tapi okey juga lah, just test RM2.80 kan. So harap-harap berkesan lah dan bertahan. Okay, yang ini penting, lama dah cari. So harap-harap okey lah. Okay, barang yang kedua saya beli, tada. Okay, yang ini adalah tisu kitchen towel. So biasa kita orang kalau masak-masak yang bergoreng, macam yang goreng, ikan goreng, saya akan letak tisu dulu lah untuk kasih toast minyak dia kan, kasih serap minyak dia supaya makanan tu apa, tidak terlampau berminyak. And then kita punya mangkuk pun tidak terlampau berminyak lah, gitu. So saya beli tisu dapur ni lah, brand XQ. Ini berapa? Ada 50. So yang ni first time try. Okay, so kita tengok tebal ke tidak dia punya tisu ni. Okay, barang yang ketiga saya beli, tada. Okay, yang ni adalah bambu cutting board. Saya beli yang saiz kecil macam ni sebab saya memerlukan saiz macam ni untuk potong-potong bawang, lada, segala yang benda-benda kecil. Bukan ayam lah, macam bukan ayam, bukan ikan. Saya memerlukan ni sebab kita orang punya cutting board yang dekat dapur tu yang saiz besar untuk potong ayam, potong ikan. So macam bila mau guna untuk potong bawang, dia macam agak, apa orang cakap, memakan ruang, gitu. Banyak gunakan space. So saya memerlukan inilah satu untuk saiz-saiz kecil macam ni. So senanglah untuk potong yang saiz-saiz kecil macam tu kan. So saya beli ni satu. Yang ni saiz dia 20x15 cm. Barang yang keempat saya beli ialah, tada. Okay, ini adalah towel kitchen towel lah, brand Gansu. So yang ni first time juga try pakai, harap-harap dia serap air. And then warna dia ni okey lah, dark brown. Jadi kalau ada kotor-kotor taklah terlampau nampak kan. Sebab tualak dapur ni dia cepat hitam. So warna paling selamat lah, kena guna. Okay, so kita orang punya tema pun tema muji-muji. So masuklah juga kan. Saya beli 2 set je. Dia punya kain macam ni. Okay jugalah, tebal juga. So harap-harap diserap air dengan senang, mau kasih clean lah begitu kan. So barang yang seterusnya, saya suka barang ni sebab barang ni kita boleh tengok. Barang ni ada dekat Mr. DIY, tapi saya boleh dapat dekat Eco Shop dengan harga yang lagi murah lah berbanding Mr. DIY. Okay, so sangat-sangat berbaloi. Yang ni saya suka lah, saya punya barang yang saya beli hari ni. Tada. Okay, yang ni adalah storage food container. Okay, yang ni saiz dia macam ni je lah, tidak terlampau
tinggi, tapi dia just nice. So yang ni saya beli untuk saya mau letak ikan-ikan sama letak ayam-ayam lah bila dah potong-potong. Ataupun mungkin satu saya akan ambil satu untuk, yalah biasa dong Sirisa selalu buat potluck setiap hujung bulan ataupun apa-apalah, apa-apa hari yang dorang mau buat potluck. So saya memerlukan kontainer yang saiz macam ni lah. Jadi saya boleh letak makanan yang just nice, tidak terlampau banyak dan tidak terlampau sikit. So saiz dia just nice untuk buat potluck lah. Macam tu. Lepas tu kualiti dia lebih kurang dengan Mr. DIY. And then yang ni pun kedap udara dia punya penutup dia pun ketat. So saya beli dua. Warna putih. So korang kena cari dekat Eco Shop ya guys. Sangat berbaloi. Barang yang seterusnya saya beli, tada. Okay, saya beli Honey Star. Yang ni harga dia RM2.80. So untuk dekat kedai rasanya ni RM3.80. RM3 lebih tau. So kira macam murah sikit lah. Dia bilang budget pack. Okay, kira macam murah sikit beli dekat Eco Shop berbanding dekat kedai lain. RM2.80 je. And then saya beli, tada, yang ni Coco Crunch. Okay, sama juga RM2.80 nya. So saya beli ni lah, Coco Crunch sama Honey Star. So Risa boleh bawa bekal ni. Biasa kalau dia pergi Eco Shop, benda ni wajib saya beli. Tada! Okay, ini adalah kerupuk tam-tam. Okay, yang ni packaging baru tau. Dia bilang lah new look. Tadi saya tengok, kenapa packaging dia lain kah? Brand lain. Rupanya diorang tukar packaging. Dia bilang same taste. Okay, sama rasa dia, cuma packaging di luar ni saja berbeza. And then yang lagi best, tam-tam ada keluarkan flavor baru guys. Kamu mau tahu apa tu? Biasa kita tengok ini je kan, flavor tam-tam yang ada kan. So kali ni tam-tam keluarkan flavor baru. Oh my god, saya baru tahu ya guys. So saya nak pasti yang ni baru ataupun macam dah lama tapi aku yang baru tahu. Tada, warna gold. So ini adalah kerupuk tam-tam. Yang ini perisa chili crab. Chili crab ya guys. Yang ni flavor crab biasa. Yang ni chili crab. Mungkin yang ni pedas sikit kot. So kita rasalah. Kita rasa macam mana. Mana lagi sedap, yang original ataupun yang ini. So ini adalah barang yang baru bagi saya je guys. Peminat-peminat tam-tam, korang kena try. Okay, barang yang seterusnya saya beli. Ini adalah favorite si Risa. Kalau dia makan nasi dengan telur, dia kena ada benda ni, baru dia berselera makan. Korang mau tahu apa? Tada! Okay, ini adalah seaweed. Seaweed yang original flavor. Seaweed ada dua je lah. Kalau mau beli banyak, dekat Survey. Survey ada banyak. Ada macam 6 pieces kah? 6 pack. So ini tudung ni turun pula tudung ni. Kalau dekat Survey dia ada 6 pack. Yang ni ada 2 pack je, RM2.80. Saya nak pastilah sama ada murah ataupun tidak. Saya beli je sebab si Risa mau. Dia suka ni makan nasi, telur dengan seaweed ni. And then dia gulung-gulung, dia buat macam sushi. Okay. Ni si Risa punya makanan lah. Next saya beli, tada. Okay, yang ni cottage fries. Yang ni pun sedap yang ni rasa original, flavor original. Okay, yang ni semua minat. Sirisa minat, Pipi minat, saya minat, saya pun okey juga, sedap. Tapi saya lagi suka tam-tam. So, barang yang seterusnya saya beli ialah, tada. Okay, yang ni adalah chippy chips. Dia punya ni macam chips mo. Chips mo. Okay, rasa dia macam chips mo tapi tidak terlampau manis macam chips mo lah. Okay. Dan ni pun si Risa juga bolehlah untuk bawa dia bekal-bekal gitu kan. Okay, dekat sekolah ada orang, ada juga cikgu-cikgu dia masak. Sebab setiap bulan kita orang ada bayar iuran kan, dia termasuk dengan makanan. So, bila si Risa, ada masa-masa dia si Risa mau bawa bekal sendiri, jadi why not lah kan belikan macam ni. Sebab dekat makanan di sekolah tu dia basic je. Setiap minggu sama je menu dia. Mungkin kadang-kadang budak bosan, jadi dia mau benda baru. So bolehlah beli-beli macam ni. Untuk apa namanya, untuk stok lah. Okay. Next, tada. Macam ni. Tada. Okay, yang ni adalah Munchies Music Light flavor chocolate. Saya suka tahu yang biskut-biskut macam ni. Dia punya coklat dia premium sangat. Okay. Yang ni pun first time saya nampak packaging macam ni. Selalu Munchies warna biru kan. Yang ini dia macam warna merah. Bukan macam memang warna merah pun packaging dia.
Okay, so yang ni bolehlah bikin untuk breakfast saya pagi-pagi. Okay. Selalu biskut saya pagi-pagi hapsing je guys. Biskut orang tua. Biskut sihat, okay? Bukan orang tua, biskut sihat. Next barang yang saya beli, China. Okay, ni adalah air bunga. So, dia bilang no added coloring. Less sugar. Okay, so kita kena kurang-kurangkan gula untuk tahun ni. Kita punya azam. Tiba, tapi kok makan manis macam mana tu? Okay, so saya tergiur mau minum ni lah, air bunga. Okay, sebab dekat rumah habis sudah air manis. So, saya beli ni lah. Kena ada ni, sedap. Barang yang seterusnya saya beli, ini adalah barang terakhir untuk makanannya. Tada! Okay, yang ini adalah cuttlefish, sotong kering ya guys. So, yang ini ipar-ipar saya selalu makan. Orang suka sangat yang ni. Saya belum pernah makan. Bukan belum pernah makan. Ada yang brand lain saya pernah makan, tapi saya bukan peminat yang ni lah sotong ni. Tapi diorang selalu cari benda ni, diorang cakap sedap. So, saya teracun sikit lah. Saya mau try sedap macam mana. Diorang minat makan ni So, saya mau tahu sedap dia macam mana. Sedap-sedap begitu je ke atau sedap wow gitu. So, saya beli ni lah. Yang brand ni macam baru sikit Cuttlefish. Dia ada gula-gula lagi. So, nanti kita try. Next barang yang saya beli. Tada! Okay, ini adalah pencil case. Pencil case Sirisa biasa saya beli dekat Kaison, tapi stok tu tiada sudah dekat Kaison. Susah mau cari. Saya suka pencil case macam tu, tapi tiada. Saya cari kat Mr. DIY, tiada pattern macam tu. Saya cari kat Eco Shop pun tiada. Dekat TikTok Shop ada, tapi dekat China. Okay, China. So, dia memerlukan masa untuk penghantaran. Jadi, saya tidak kesabaran mau menunggu. So, saya beli macam ni lah. Dekat Eco Shop juga. Cute. Tadi dia ada warna pink sama warna purple. So, Sirisa pilih warna purple. Sirisa ni warna purple sekarang. Beli. So, dia macam ni. Kita bukalah. Dia actually bertingkat macam ni, tapi biarlah bawah ni kita letak warna. Tak tahulah susah ke tidak kalau mau ambil warna-warna macam tu kan. Entahlah, kalau ni tiada pun okey je, just nice. Ke mau cabut dia macam ni. Tengoklah Sirisa. Dia dah beli pencil case dekat Mr. DIY, tapi macam saya pun macam tak puas hati dengan pencil case tu. So, saya beli juga. So, nanti next time saya nak pergi Kaison, harap-harap diorang ada stok lagi lah pencil case yang saya suka tu. Kalau ada pencil case tu, saya beli banyak nanti. Okay. Tada! Okay, yang ni adalah pengepit untuk ceiling clip. Ada 6 pieces. So, kalau barang-barang atau makanan yang dah habis, kamu boleh clip guna ni. Nak payah guna getah sayur sudah. Okay. So, saya beli ni sebab memang memerlukan. Setiap kali saya beli pergi ke shop, saya terlupa mau beli. Setiap kali dekat Mr. DIY pun terlupa juga beli benda ni. Jadi saya cari warna putih semua, tapi tiada. So, saya pilih warna ni lah. Biarlah colourful kan. Sebab benda ni tertutup juga. Saya mau clip tepung-tepung saya, serbuk-serbuk semua tu. So, saya beli ni. Kalau bawa Sirisa, nak sah beli mainan untuk budak. Tadi di sana toys dekat Eco Shop di sana banyak sangat toys untuk lelaki ya guys. Untuk toys perempuan macam kurang sikit. So, Sirisa tiada choice, tiada pilihan mainan yang dia mau. So, dia pilih ni lah. Ni adalah dress up sticker set. Dia macam ni. So, dia stiker and then nanti Sirisa kasih dress up lah ni yang kartun-kartun ni, okay? Dalam 4-in-1. Nama dia Mia. Warna pink. Okay. Rasanya orang pernah beli ni. Tapi entahlah. Dia main sekali terus buang. Tapi murah kan. Barang yang terakhir saya beli ni adalah mainan Sirisa. Saya bagi dia 2 mainan saja. Tak boleh lebih. So, kita kena bertegas dengan budak. Supaya dia tak ambil banyak mainan. Dia tak tantrum. And then kita pun jimat. Tada! Okay, ni adalah mainan Sirisa. Funny sama. Dia ada kayak, ada toys, ada gegel sini. And then yang ni ada topi. Entahlah, Sirisa. Kenapa dia minat mainan ni? Tapi biarlah. Murah je kan. Kita bagi je lah supaya dia happy. Murah je. RM2. 80 sen. So, tadi saya berhabis RM61.
semua ni. Sampai husband saya pun terkejut. Last barang. Tada! Yang ni pun saya beli RM2.80 guys. RM2.80. Setiap kali pergi Eco Shop saya lupa bawa paper bag. Saya lupa. Lepas tu konon kalau pergi Eco Shop mau beli barang itu je. Kita dah set, okay, aku mau cari barang ni, aku mau belajar itu je konon. Tapi bila dah masuk Eco Shop, ni lah barang-barang yang tak perlu sudah terbeli. Kita main ambil je kan. And then bila dah beli barang banyak-banyak, kita lagi tidak bawa paper bag. Eco Shop pandai diorang kasih sedia ni, diorang jual lagi paper bag begini. Kamu tahu ni berapa stok, berapa banyak sudah stok Eco Shop punya paper bag di dekat rumah. Lupa. Dah hantar. Actually paper bag ni sudah letak dekat kereta. Tapi bila dah beli barang-barang basah dekat supermarket kan, paper bag ni naik kat rumah, lupa balik letak dekat kereta. So bila beli barang-barang dekat ni, terpaksa belilah paper bag. Kalau nak mau pegang pakai tangan, tak cukup tangan guys. Oh, itu je lah video saya kali ni. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like and share my video. Bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.